1993, tahun bersejarah bagi Universiti Malaysia Terengganu apabila mula mengorak langkah dalam penyelidikan dan konservasi di Pantai Cagar Hutang yang terletak di Pulau Redang. Sudah melebihi 30 tahun, unit SEATRU atau Sea Turtle Research Unit dari Institut Oceanografi dan Sekitaran bertapak, beroperasi dan melakukan aktiviti-aktiviti konservasi. Tempat ini juga dikatakan sebagai makmal alami serta anugerah dari Tuhan yang penyelidik gunakan untuk mempelajari dan cuba memahami tentang tingkah laku penyu khususnya. Dalam usaha untuk menyelamatkan penyu, langkah ini penting difahami oleh para penyelidik supaya populasi penyu boleh ditingkatkan ke arah pemulihan populasi, khususnya di negeri Terengganu sendiri. Pada peringkat awal, kajian yang dilakukan oleh Sea Turtle Research Unit ini lebih memberikan fokus untuk meningkatkan kadar penetasan bagi telur-telur yang berada di Pantai Cagar Hutang. Bagi kami percaya bahawa telur-telur ini perlu dieramkan sebanyak mungkin. Kerana pada tahun 1993 itu kita tahu isu ataupun krisis tentang penurunan populasi penyu di negeri Terengganu ini adalah tentang ancaman orang mengutip dan juga menjual telur penyu di pasaran. Tetapi apa yang ada di Pantai Cagar Hutang ketika itu ialah apabila kita lihat di negeri Terengganu ini sebenarnya adalah tempat pendaratan penyu. Sepanjang 244 km jajaran pantai di Terengganu ini sebenarnya adalah tempat pendaratan dan juga persarangan penyu yang utama bagi Semenanjung Malaysia. Namun apa yang ada di Pantai Cagar Hutang ini sebenarnya kita lihat selepas 30 tahun ini adalah tempat yang sangat signifikan dan kami memahami bahawa ini adalah tempat pendaratan penyu yang paling padat di Semenanjung Malaysia. Kerana dalam jajaran pantai yang sangat-sangat pendek iaitu 350 meter sahaja pantai, kita boleh menerima sehingga 2,000 persarangan penyu setiap tahun. Dan kita pun tahu bahawa jumlah persarangan penyu ini dia sentiasa turun dan naik. Dan selepas 30 tahun, bermula daripada sekitar 600 ke 800 sarang saja setahun, namun kini sudah meningkat 3 kali ganda, kita sudah melebihi 1,500 ke 2,000 sarang pada setiap tahun. Sebarang aktiviti manusia di Pantai Cagar Hutang dikawal rapi demi melindungi penyu yang mendarat. Meskipun terletak di Pulau Redang yang terkenal dengan aktiviti pelancongan, orang ramai tidak dibenarkan mengunjungi kawasan pantai itu, kecuali golongan tertentu termasuk mereka yang menjalankan kajian akademik, sukarelawan dan yang menghantar bekalan makanan. Dalam usaha untuk mengurangkan kos operasi yang tinggi, SEATRU telah membuka peluang pada orang ramai untuk menyertai program sukarelawan untuk tinggal di sini selama seminggu dan membuat aktiviti berkaitan penyu seperti meronda pantai, memeriksa kesihatan penyu, menjaga telur-telur penyu dan mengawal selia pelepasan anak-anak penyu ke laut. Sebelum diwartakan oleh Jabatan Perikanan Malaysia Terengganu sebagai pusat pemeliharaan penyu, kawasan pantai yang terletak di bahagian utara pulau ini adalah tempat popular bagi kalangan pengutip telur penyu untuk mendapatkan bekalan mereka. Namun, dalam usaha meningkatkan penetasan telur penyu, Pantai Cagar Hutang pernah menjadi tumpuan biawak air pada tahun 2016. SEATRU telah memulakan langkah awal dalam memahami tingkah laku dan potensi bahaya yang hadir oleh biawak ini, terutamanya kepada telur-telur penyu. Dalam tempoh 5 tahun, dianggarkan 900,000 anak penyu berjaya ditetaskan di Pantai Cagar Hutang. Tahukah anda, anak penyu adalah pejuang sejak mereka menetas? Semasa menetas, anak penyu akan menggunakan egg tooth untuk mengoyakkan kulit telur. Dan setelah itu, mereka perlu mendaki menembusi pasir, merangkak ke gigi air dengan berhati-hati agar tidak diburu oleh haiwan pemangsa di daratan.
Saat mereka tiba di Laut Cetek, pemangsa lain pula menanti mereka. Kajian pada tahun 2018 mendapati bahawa anak-anak penyu memerlukan sekitar 30 minit untuk berenang dari pantai hingga ke laut lepas. Dalam tempoh itu, 36 hingga 40% dari anak penyu telah menjadi mangsa kepada dua jenis predator utama, iaitu ikan kerapu dan ikan hiu karang sirip hitam. Pada tahun 2019, Kumpulan Ekologi Marin yang diketuai oleh Profesor Madya Dr. Maizah Muhammad Abdullah yang memfokuskan kepada apakah alternatif diet atau makanan-makanan lain kepada ikan karang hiu sirip hitam dengan menggunakan teknik analisis isotop stabil. Ia adalah satu alat teknologi yang boleh membantu ahli ekologi untuk menjawab soalan berkaitan trofik ekologi ikan hiu dan bagaimana hubungan mangsa dan pemangsa. Sebelum ini, pemerhatian telah dijalankan dengan mata kasar dan menyedari kawasan cagar hutang ini termaktub dalam enakmen Taman Laut. Pemerhatian lanjut secara konvensional agak sukar untuk dilakukan bagi membuktikan anak penyu ini menjadi makanan kepada ikan hiu. Bagi trofik ekologi, ikan hiu perlu dibedah untuk membuktikan penyataan ini. Disebabkan tidak mahu membuat lebih banyak kerosakan kepada populasi ikan hiu, para pengkaji memilih untuk menjalankan teknik analisis isotop stabil. Jadi pada hari ini apa yang berlaku adalah sebahagian daripada kajian yang sedang dijalankan di Universiti Malaysia Terengganu berkaitan dengan ekologi ikan hiu sirip hitam, iaitu black tip reef shark, Cachinus melanopterus, yang mana kajian ini sebenarnya telah bermula beberapa tahun yang lepas. Rentetan daripada sebagaimana yang kita tahu, cagar hutang merupakan kawasan sanctuary penyu yang mempunyai kadar penetasan penyu yang tertinggi lah, antara yang tertinggi di Malaysia. Jadi kita dapat tahu bahawa anak penyu yang menetas daripada pantai di cagar hutang ini sebenarnya apabila sahaja mereka masuk ke dalam air, mereka terdedah kepada sehingga 40% ancaman pemangsa di dalam air. Sebagaimana yang kita tahu, pemangsa anak penyu juga ada di daratan, iaitu sebagai contoh biawak. Tetapi di dalam air ini khususnya kajian ataupun usaha untuk memahami sejauh mana kesan ataupun ancaman pemangsa terhadap anak penyu ini adalah sesuatu yang agak sukar untuk dijalankan sebenarnya. Kami bermula dengan agak sukar, namun sehingga tahun ini kajian ini telah berkembang dengan agak baiklah, khususnya dengan adanya kerjasama daripada rakan-rakan penyelidik daripada luar. Rangka unit BRAF direka untuk memegang kamera yang akan merakam video serta perilaku ikan hiu di kawasan kajian. Umpan diletakkan bagi menarik perhatian ikan hiu untuk mendekati video perakam. Unit BRAF akan diletakkan di bawah air di lokasi yang mempunyai visibility air yang baik. Rakaman akan dibuat selama 1 jam bagi setiap pemerhatian dan data dari segi bilangan individu, maklumat tag serta anggaran saiz akan direkodkan. Perilaku ikan hiu juga akan diperhatikan dan direkodkan. But my time here working at Cagar Hutang, I started to notice it's quite a unique environment, a unique area where we have a lot of baby sea turtles, but also have a lot of baby sharks. And my curiosity to better understand the ecology, the biology of these baby sharks, and whether this area, Cagar Hutang, could also be a very important shark nursery site, has led me to develop a PhD study. I'm a PhD student now with Dr. Maiza at INOS, Institute of Oceanography and Environment. And we came to Cagar Hutang on this field trip, part of our mark and recapture, and also our hopes to be able to tag some of these juvenile sharks with acoustic transmitters, acoustic tags. It's part of a passive acoustic telemetry system that ultimately the idea is that we're able to detect these juvenile sharks, these baby sharks, anytime they're within the bay. And we really want to understand how long these sharks spend here in the bay. So that's the purpose behind our study and the purpose behind setting up our passive acoustic telemetry.
net is set, I'll take the bait and chop it. Once that happens, search releases. Pada sebelah petang, mereka bersiap untuk proses pancing dan jaring. Teknik menangkap ikan hiu sebegini adalah cara yang lebih sesuai bagi mendapatkan sampel. Jaring sepanjang 30 meter direntang dan umpan ditebarkan bagi menarik perhatian ikan hiu karang sirip hitam. Teknik memancing juga digunakan bagi menambah peluang mendapatkan ikan hiu ini. Apa yang berlaku pada hari ini adalah terdapat beberapa kajian, aktiviti kajian, antaranya adalah salah satu soalan kajian ataupun pertanyaan research question yang kita tanya ataupun ingin jawab bagi kajian ini adalah sejauh mana populasi, sebesar manakah populasi hiu sirip hitam ini di Pantai Cagar Hutang. Kerana penentuan jumlah ataupun saiz populasi hiu sirip hitam ini boleh memberi maklumatlah terhadap sejauh mana ancaman dan tekanan hiu sirip hitam sebagai pemangsa di dalam air. Kita juga telah kenal pasti antara lain pemangsa kepada anak penyu ini adalah sebagai contoh ikan kerapu dan juga selain daripada hiu sirip hitam lah. Namun, senja menjengah tiba. Hiu yang dinanti tak kunjung tiba. Keesokan harinya, tanpa membuang masa, para penyelidik kembali turun ke padang dalam usaha kedua mereka untuk mendapatkan ikan hiu bagi tujuan persampelan dan meletakkan alat pengesan melalui pembedahan kecil pada perut ikan hiu. Okay. Do you think this size is okay, Dr. Mai? Or do you want to try for a bigger one? It's another female. We have 2 females already. Selepas ikan hiu ditangkap, ukuran morfometrik diambil iaitu saiz panjang dan berat dan direkodkan. Ikan hiu akan direhatkan dalam posisi terbalik supaya dapat menenangkan ikan hiu dalam keadaan tonic immobility. Dalam keadaan ini, ikan hiu akan berada dalam keadaan separa sedar. Bahagian kulit ikan akan dibedah tidak lebih dari 2 cm dan tag akustik akan dimasukkan ke bahagian bawah abdomen dan jahitan yang kemas akan dibuat untuk menutup luka. Proses ini perlu dibuat secara cepat dan ikan hiu akan dipantau seketika di dalam tangki bagi memastikan ia benar bersedia sebelum dilepaskan ke habitat asal. Apa yang menariknya di Pantai Cagar Hutang ini adalah kita membuat hipotesis bahawa kawasan ini bukan sahaja kawasan yang penting kepada anak penyu, penetasan dan konservasi pemeliharaan anak penyu, tetapi ia juga kawasan yang sangat baik sebagai kawasan nursery kepada anak ikan hiu. Jadi kajian ini melibatkan hanya sampel daripada ikan hiu bersaiz juvenile iaitu anak-anak ikan hiu yang mana kami berusaha untuk menunjukkan ataupun membuktikan bahawa pantai ini juga ataupun ekosistem di Pantai Cagar Hutang ini memberikan ekosistem yang baik sebagai kawasan nursery untuk anak ikan hiu. Kajian seterusnya pula diambil alih oleh Encik Larry Zhang, seorang pelajar pertukaran antarabangsa dari USA melalui program Fulbright Scholarship. Beliau menggunakan drone dalam pemantauan ke atas ikan hiu karang sirip hitam.
hampir setiap hari pada waktu pagi dan petang sepanjang berada di sini. Proses ini akan dilaksanakan. I'm studying the blacktip reef sharks here. So blacktip reef sharks are a wide-ranging, pretty small, non-aggressive species of shark found in tropical, mostly coral reef waters. We have a lot of them here at Cagar Hutang. However, these are actually considered a vulnerable species. So this is why it's really important to study them. Additionally, they eat a lot of the hatchlings here, so we want to understand how the sharks affect the hatchling population. The water is really clear and easy to see into, especially in the early hours and evening hours. Currently, I'm searching from around 30 meters of altitude, but I'll descend back to like 7 or 8 and then start following the shark. Ikan hiu akan diekori selama mana yang boleh dan melalui laluan GPS koordinat, beliau boleh menjangkakan di manakah tempat ikan hiu selalu berkumpul. Kajian ikan hiu ini diperkuatkan lagi dengan kerjasama UMT dengan Universiti James Cook, Singapura. Diwakili oleh Dr. Neil Hutchinson, kaedah pemasangan tag akustik dan pengesan jejak digunakan untuk memeriksa keaktifan penggunaan kawasan ini oleh ikan hiu karang sirip hitam dan mendapatkan maklumat berkenaan sejauh mana kawasan rumah atau kawasan aktiviti mereka di pantai Cagar Hutang. Pengesan jejak ini kebiasaannya akan ditebarkan di sepanjang pantai Cagar Hutang dengan kedalaman minimum 3 hingga 7 meter serta jarak antara pengesan perlu berada 100 meter dari pengesan lain. So we've just been putting out what we call acoustic receivers in the bay behind me. What we're interested in looking at with those is tracking the movements of blacktip reef sharks within the reserve. So we will be catching sharks, we will be fitting small tags, so these small, what we call acoustic tags. So they're similar to radio tracking, but radio waves don't travel through seawater. So we use these acoustic tags instead. So those receivers will pick up the signal from a shark that swims past with one of these tags inside it. Each tag has a slightly different code, so it sends out a series of pinging noises. And the receiver will know exactly which shark just swam past. So with that information, we can understand a little bit more about how long these sharks are spending in different areas in the reserve, what kind of behavior they're showing in terms of the kind of habitat that they're found in, and a whole range of other information. Tanpa kerjasama dari pelbagai pihak, kajian ini tidak mungkin akan terjadi. Umum mengetahui hidupan marin tiada sempadan bila-bila masa sahaja ikan hiu ini akan ke negara lain dan sudah semestinya data-data terawal dapat dikongsi bersama bagi rujukan di masa hadapan. So the plan is to fit 5 of these tags into sharks this particular season. So we've got RHP 1 to 5, and hopefully we'll be getting lots of information back very quickly, is our hope. Bagi para penyelidik, tujuan utama mereka bukanlah hanya untuk meneruskan kelangsungan spesies pilihan, tetapi semua ini adalah demi keseimbangan alam. Kajian untuk mengenal pasti apakah diet utama serta alternatif hanyalah untuk mengekalkan keseluruhan ekosistem marin. Sebelum ini, hasil daripada dapatan awal kajian ini, kami telah memberikan cadangan bahawa disebabkan populasi pemangsa yang tinggi, iaitu anak ikan hiu di Cagar Hutang ini, jadi kita telah mencadangkan bahawa penetasan ataupun pelepasan anak penyu tidak harus dijalankan di satu kawasan yang sama setiap kali, kerana
ikan hiu ini boleh telah meneka lah dan sudah tahulah bagaimana di kawasan mana sebenarnya anak penyu ni akan dan bila sebenarnya anak penyu akan dilepaskan di laut. Jadi itu adalah antara salah satu usaha yang dan cadangan yang kita telah berikanlah, bermaksud tempat itu perlu diubah. Okey, tidak boleh tempat yang sentiasa sama supaya ia menunjukkan situasi yang semula jadi. Sebab kalau kita tahu sarang penyu juga sebenarnya bertebaran. Dia tidak berkumpul di satu tempat. Jadi seharusnya jika kita ingin membuat pelepasan penyu, seharusnya benda itu juga mengikutlah aturan semula jadilah, iaitu tidak dibuat di tempat yang sama sahajalah. Di Cagar Hutang, Sea Turtle Research Unit berharap dapat membuka lagi peluang kerjasama dan penyelidikan kepada pengkaji-pengkaji di dalam mahupun di luar negara. Pada awalnya, mereka mungkin hanya mendalami tentang penyu sahaja. Namun sebenarnya, kita perlu memahami keseluruhan ekosistem yang terkait dengan penyu. Siapakah pemangsa dan apakah makanan mereka seumpamanya. Bahkan bukan hanya pakar biologi, tetapi pakar sosiologi juga diperlukan bagi mengkaji komuniti tempatan yang terkait dengan penyu. Laut adalah satu jasad yang sentiasa memberi dan sudah semestinya menjadi tanggungjawab kita, malahan para penyelidik, bagi melestarikan sumber dunia biru ini.